Okay. Orang yang mana-mana komen tu dia cakap kita tak menjaga siakap dah tadi ni. Kenapa? Menu atas ni apa? Saya cakap ada lagi. Koma lah yang order waktu bulan puasa hari tu. Bukan main lagi ramai. Berduyun-duyun order. Saya cakap ada lagi. Saya cakap kita orang RM29.90. Murah. Lepas tu portion korang dapat ikan besar. Faham tak? Lepas tu kita orang bagi ikan memang fresh. Ikan yang kita orang bagi bukan ikan frozen. Kita orang tangkap fresh untuk korang. Portion kita orang bagi, siap ada tom yum, siap ada siakap, kailan ikan masin. Siapa nak bagi? RM29.90. One more thing yang paling best, korang dapat makanan tu panas-panas lah. Kita orang serve semua panas-panas supaya korang dapat experience tom yum, siakap yang kita orang bagi tu fresh lagi. Semua yang biasa order waktu bulan puasa tahulah macam mana set siakap kita orang. Sebab tu kita orang adakan lagi set siakap ni. So kalau korang mana-mana nak try set siakap kita orang ni masih lagi available, boleh datang kedai, boleh walk in. Datang kedai Matam, Sir 18. Matam, bawa kari dekat jadi. So